Saya respect dengan tindakan Pak Cik Rosli, ayah Hanani. Roll. Kita tak tahu lah, kita ingat dia lawatan biasa, tak apa. Rupanya dia ingat lawatan biasa, dia dia balik ke pejabat macam main tadi. Balik ke pejabat dia kata dia main marah. Dia ni lah yang masuk problem Allah kita tahu. Nampak? Ya, betul. Pak Cik Rosli ni hanya guard. Ya, betul. Pak Cik Rosli ni tidak banyak duit. Ya, betul. Pak Cik Rosli ni orang susah. Namun, Pak Cik Rosli tetap ada maruah. Adakah dengan RM100 ini yang diberikan oleh YB Fawaz membolehkan Saitro Pas kutuk, keji, maki Hanani, anak Pak Cik Rosli? Adakah dengan RM100 pemberian YB Fawaz ini memberikan mereka lesen untuk memburuk-burukkan Pak Cik Rosli? Adakah dengan hanya RM100 ini saja membuatkan mereka ni sewenang-wenangnya boleh memperkecilkan, boleh meremehkan, boleh merendah-rendahkan maruah Pak Cik Rosli, maruah Hanani, anak Pak Cik Rosli? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun inilah keadaan yang terpaksa diterima oleh Pak Cik Rosli. Bila mana Pak Cik Rosli menerima RM100 pemberian YB Fawaz, selepas pada itu Saitro Pas berlumba-lumba mengutuk, mengeji, memaki, hamun, memperlekehkan, merendahkan, memburuk-burukkan Pak Cik Rosli dan Hanani. Ingat, Pak Cik Rosli ada maruah. Ingat, Hanani, anak Pak Cik Rosli, ada maruah. Saya lama berkecimpung dalam PAS, tapi inilah balasan yang saya terima. Senang kat saya, tapi jangan melibatkan anak saya, jangan melibatkan keluarga saya. Selepas ahli parlimen balik, lemak ni naik. Video ni keluar, dia akan melibatkan satu Malaysia. Semua orang tahu. Dan tindakan Pak Cik Rosli memulangkan duit RM100 ini kepada PA YB Fawaz sangat-sangat saya respect, sangat-sangat saya kagum. Ini tindakan orang yang berprinsip, ini tindakan orang yang berani menegakkan maruah yang sedang dicalar-calarkan oleh Saitro Pas. Nampak? Hilang RM100 tak apa Pak Cik Rosli. Yang paling penting sekali adalah maruah tetap kita jaga. Apatah lagi kalau yang dihina itu anak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.